Koleksi baju kurung Anggun Cotton Collection di live TikTok @Anggun Cotton HQ atau kunjungi butik Anggun seluruh Malaysia. Satu rakaman video yang tular di media sosial memaparkan seorang individu dipercayai bertindak merosakkan sebuah kenderaan milik orang lain, dipercayai berpunca daripada perselisihan berkaitan isu parkir. Kejadian tersebut menarik perhatian orang ramai dan mencetuskan perbincangan mengenai kepentingan menjaga tingkah laku serta menghormati hak pemilik harta benda. Menurut pemerhatian umum, tindakan merosakkan kenderaan atau harta milik individu lain merupakan satu perbuatan yang boleh dianggap sebagai kesalahan di sisi undang-undang. Dalam perundangan Malaysia, kes seperti ini boleh disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang melibatkan kesalahan ianat dengan merosakkan harta benda. Jika seseorang didapati bersalah selepas melalui proses perundangan, individu tersebut boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda, atau kedua-duanya sekali mengikut keputusan mahkamah. Orang ramai diingatkan agar menyelesaikan sebarang pertikaian secara berhemah serta mematuhi undang-undang bagi mengelakkan tindakan yang boleh membawa implikasi serius. Baru setiap hari dari koleksi baju kurung Anggun Cotton Collection di live TikTok @Anggun Cotton HQ atau kunjungi butik Anggun seluruh Malaysia. Bersempena dengan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2026, kami di Sinar sebulat suara menentang segala bentuk kekerasan terhadap wanita. Tiada justifikasi atau keadaan